Amboi. YB, ada kita. Jangan risau. Ramai nak tengok YB. Jangan risau. Jangan tarik. 13.0 siapa yang tengok? Okey, Pak ni. Okey, kita belajar dalam sebelum ada untuk next line pula. Okey, jom. Okey. Okey, boleh ke? Okey ke kamera? Ready? Okey, rekod. Rekod, jangan risau. Rekod. Cepat. Rekod guys. Betul, rekod. Pak ni dah kita rekod. Tak nampak? Tak nampak lagi. Tapi ni keluar nampak kesian. Oh, air dekat follower Cik Bix. Oh ya ke? Assalamualaikum. Jumpa datang Kau minit lagi tu. Jom lah. Cik Bix. 3 minit. Nak makan. Sedap dok. Sedap dok. Itulah di media sosial, Syed Saddiq dan Bella Astilah sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila dilihat begitu mesra di majlis perasmian kedai Cik Bix di Kelantan. Sepanjang acara, Syed Saddiq dilihat tidak henti-henti menyakat Bella dengan gelagat manja dan spontan. Lebih mencuri tumpuan apabila beliau kelihatan memerhati Bella dari jauh ketika bergabar dengan para peminat seolah-olah menjaga buah hati sendiri. Penampilan mereka yang sedondon dan penuh chemistry membuatkan netizen tidak berhenti bercakap mengenainya. Ramai mengusik kononnya mereka kelihatan seperti pasangan kekasih yang sedang hangat bercinta. Saksikan detik-detik comel dan mesra mereka yang berjaya mencuri hati ramai dalam video penuh ini. Okey, sekejap lagi. Saya rasa kepada orang mana Cik Bix bacok ni, boleh masuk ke TT Cik Bix 2 untuk lagi jelas lagi mungkin. Satu ni. Okey. 1, 2, 3. Dia nampak tangan dia lah. Saya dapat 1, 2, 3. Telefon siapa kau ni? Elok lagu. Minta maaf deh. Sebab ada foto shoot dah. Minta maaf. Kita minta maaf sangat. Okey mak, beres mak, puas hati dah mak. Okey mak deh. Okey. Okey, semua clear dulu deh. Kepala clear dulu. Okey. Okey mak, beres dah. Okey, last deh. Dah tak ada dah. Nak beres deh. Okey. Okay. YB, ada kita. Jangan risau. Ramai nak tengok YB. Jangan risau. Jangan tarik. Pak ni dah, siapa yang nak tengok berdua dengan YB, siapa yang nak tengok tadi? 13.0 siapa yang nak tengok?
Okey, Pak ni. Okey, kita belajar dah last sebelum ada untuk next lain pula. Okey, jom. Okey, boleh ke? Okey ke kamera? Ready? Okey, rekod. Rekod, jangan risau. Rekod. Cepat. Rekod guys, betul, rekod. Pak ni dah, kita rekod. Jauh sikit. Okey. I'm boy. Ini yang Indonesia. Bila nak rasmi ni, sekejap lagi dah. Jangan pisahkan best. Tolong jangan pisahkan best. Okey, kita satu ke balik best. Balik jaga risau. Kita ke satu ke balik best. Dah terpisah dah mereka je. Jangan pisahkan best. Tolong jangan pisahkan dia. Satukan balik. Okey, kita satukan balik, jangan risau. Kita satukan balik, jangan risau. Kita satukan balik. Okey? Kita satukan balik. Ini payah masuk tu, getang ya. Allah, saya kejap dah. Kita tengok Pak ni. Jangan risau, kita ambil Pak ni. Oh, angel mana kita nak? Tak jelas lah sini. Okey, jelas. Angel tu okey. Beres dah. Oh, sini dah ke laut. Sayang saya sendiri pun kena tolak-tolak. Jangan risau. Okey, kita ambil lebih jelas sikit lagi. Kejap deh. Dekat sikit. Okey. Nanti kita akan ada part kita pula, insya-Allah. Min depan Min, kejap, jangan risau, kita akan cuba. Kita akan cuba satukan pula. Tak nampak ni? Okey. Kita ajah balik. Tengah sikit mewah. Oh. Gitu boleh?
Terus tak nampak lagi. Kita dekatkan sikit lagi. Ella pernah buat biskut raya, jangan risau. Okey, tak apa. Leg. Ha, betul. Ah, tu dia. Why begin to buat kit. Why begin to tukar bedel. Mana? Okey, ni kita ambil, mungkin kita dapat out lebih jelas lagi. Tap screen guys, tap screen 2.4 million. Kita tak dapat siapkan mic. Setiap orang ni ada. Bella. Jangan risau, kita bersebelahan. Bila nak selfie. Ada depan ni. Boleh biar. Ni Kak Anu Farah sini. Sekarang kita boleh masuk dekat Cibik HQ. Saya rasa Cibik HQ pun ada ke? IG ya. Sama mana ni yang hak kata untuk Cibik Bacok. Dah, buat asal ni kita live dekat Cibik 2 dulu. HQ tak pergi. Tapi ni keluar vaksin. Air dekat follower Cibik. Oh ya ke? Assalamualaikum. Jumpa datang. 3 minit lagi tu. 2 minit lah. Cik Bek. 3 minit. Nak makan. Sedap doh. Sedap doh. Sedap doh, boleh makan air. Okay, ready. 1, 2, one more freestyle. 1, Kami ikut live. 2, 3, one more. Okay. Dia kena ajar cakap. Dia ajar. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.